Assalamualaikum and what's up? Saya Syawal Afro dan I'm Aliana and we are on kita dalam HMO X Cypher untuk episod the second episode. Episod kedua, awkward lagi. Nampaknya sikit-sikit saja awkwardnya. Okay. At COF. Okay, kita right nak shout out to COF, shout out to PLM dan juga HMO untuk tempat yang sangat cantik ini, sangat best. Okay, jadi kita hari ni ada special guest daripada Rowland. Kita jemput masuk Mukim. Hi. Hello. Hi. How are you? Sana lagi. Sana lost. Kim. Hai. Apa khabar? Khabar terbaik. Khabar terbaik. So, selamat datang ke HMO X Cypher. Orang untuk second episode. Sebab you baik orang. Dia macam cakap Cakap kuat sikit, brother. Misteri lah macam ni. Okay. Alright, jadi mungkin korang boleh memperkenalkan diri. Korang siapa, datang dari mana? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Kim and represent Roland and Mukim. So itulah dia. Nama saya Muiz. Muiz. Muiz Izzy. So mana munculnya nama Mukim ni? Actually Simple lah sebenarnya dapat Mukim ni. Tu lah. Korang nak nama je kan? Nama Mukim sebenarnya simple lah, historical. So sebenarnya nama dia Mukim tu stand for Muiz dengan Kim lah. Muiz dengan Kim. So jadilah Mukim. Gitu. Kim. How do you guys collaborate? How do you guys get together to make this rap music? Orang dah kawan di sekolah rendahan semua. Lepas tu masing-masing ada minat yang sama. Rap lah. Suka rap, R&B, trap. So benda tu macam okey lah. Apa buat benda ni? Kena keluar rambut. Jom kita buat dua je. Kau on? Macam tu lah. So Mukim ni berdua lah. Yes, Mukim tu berdua. Roland tu beramai. So dalam Roland jumlah berapa orang? Jumlah tu kita tak nak confirmkan sebenarnya. Ada first line up rapper ada dalam 6 orang lah. First line up? First line up rapper. Second tu dia sebenarnya kita buat movement Roland ni dan kita macam tak expect ada scene daripada sekolah. Dia orang buat team dia orang Raw Boy. So macam okey. Apa Raw? Raw Boy. So macam okey lah. Tahu okey je lah, betul lah. Kalau awak Raw Boy, saya Boroy. Boroy. Cantik. Okay. Macam yang kita tahu, Roland ni dia macam klik macam klik. Macam tu. Okay. Siapa kepala? Siapa yang menubuhkan Roland? Sebab tak mungkin lah orang lepak terus-terusan. Jom Roland. Betul. So sebenarnya Roland ni dah ada lama. Okay. And dulu dia tak pakai nama Roland. Dulu dia pakai nama Raw NG. Raw NG apa tu? So I'm confused. Roland is a group, is it? Yes. Ranges. Okay. Yeah. So you guys are Mukim. Yes. But you guys are in Roland juga. Okay. Represent Roland macam tu lah. Okay, I see. So macam Syawal dapat tahu dalam Roland pun ada Sisan. Sisan betul? Shout out to Sisan. Alright. Dia yang banyak tolong kita orang actually lah sebenarnya. Oh yeah. Dia yang push kita orang untuk keluar lagu semua. Dia kata korang boleh lah. Dia banyak push kita orang. Shout out to Sisan. So is he your inspiration? Kita buat inspiration tu bersama. Yes. Tuan cari inspirasi sama. Kau dengar ni je, kita dengar. Best. Kau nak reaction dah, kita dengar ni juga. DJ Azbi pun rawang kan? Macam tu lah tu. Macam tu lah. Tapi dia tu lah rumit sikit. Kenapa? Tak adalah, gurau je. Habis, Assalamualaikum kan. Mana Beh? Okay. Untuk soalan seterusnya, kalaulah korang diberi chance untuk orang cakap collaborate, betul tak? Collaborate. Dengan siapa? Dengan siapa yang korang nak sangat? Local scene ya. Local scene, okay. Kalau saya nak Bihat. Kenapa Bihat? Tak, sebab dia suka dunia flow semua kan. Saya nak buat rap. Awak suka flow ke dia?
Flow dia. Flow dia. Apa tu? Okay, macam ni, siapa nama Mukim? Kim. Saya akan pilih Kimi Kimo. Kimi Kimo. Nama saya Kim. Zuhud. Power. Yeah. Kimi Kimo power. Betul. Kalau international, Kalau international Itu kalau lah. Kalau ni sembang kalau lah kan. gotta dream big. Ya betul. So kalau lah saya akan pilih Skimas the Slum God lah. Yeah. Sebab dia macam unik yang sangat-sangat Ai orang. Dia macam tu. Okay. Faham. Kenapa macam awkward sangat? Ni Korang ni boleh tak jangan macam tu? Siksa aku. Okey je lah. Okay. Maklum lah, musim baru. Betul. Dia masih tak get into orang cakap kan. Okay, untuk yang seterusnya banyak soalan nak undur sebenarnya. Okay, boleh tak bagi tahu diorang bila lagu baru korang akan keluar? Okay, sila lagu baru. Lagu baru kita orang akan keluar dalam bulan 2 kan. Dalam hujung bulan 2 Betul? 2020 lah kita akan drop single. Drop single. Tajuk? Tak kecoh. Tak kecoh. Sebab kita memang tak kecoh lah. Kita relax lah. Tak kecoh. Serius. You guys wrote the rap yourself? Yeah. Okay. Masing-masing rap sendiri lah. Kena okey tak? Tak dengar cakap apa. Tak, sebenarnya saya macam takut. Lena macam Dia macam bila nak habis ni. dia macam nak cut. Okay, tak apa. Saya nampak Kita cepat kan. semua dah peluh-peluh kat sini. Alright, jadi kita nak tengok diorang punya cypher kejap lagi. Jadi sebelum tu, kita nak big shout out to COF dan VLM untuk gift. Kita berikan tepukan untuk COF dan VLM Itu dia main lah. untuk gift 2 paper bag. Bukan paper bag je, dalam ada barang, jangan takut. Cantik. Okay, terima kasih. Okay, jadi diorang dah dapat barang diorang. Sebelum kita nak move ke next segment, Yes. any social media, Instagram, WeChat, You guys wanna Oli, promote? apa-apa. Okay, boleh check it out. Saya dekat Instagram KIMJACKZ Kimjax. And Saya boleh check dekat Instagram juga MUEIZEIZZY Muiz Easy. And korang boleh follow juga Mukim punya Instagram Mukim.raw. Mungkin raw. Rawang Crime City, tak lupa. Okay. Shout out to all. Jangan lupa segala info-info yang dia bagi tu ada kat bawah. Ada kat bawah. Jangan tekan, ada. Tekan je. Nanti diorang buat kerja. Diorang buat kerja. Editing pun dia buat. Okay? Jadi kita nak move ke next segment. Jadi thank you untuk COF, VLM, HMO. Kita bergerak nak tengok diorang power tak power, bar diorang power tak power. Diana? Peace. Peace! Let's go! Hey, what's up guys? Welcome to HMO X Cypher. Today we got DJ Azbi on the deck and we got Mukim and they got bars for y'all. So let's go. Yeah. Shout out to Roland, Hashimo. Yeah, I'm Rocky. Huh? Slum berjodoh, feel like Rocky. Time. We were so low. Nak speed my 16, random even 16. 99 berkemat tapi semua nak try high. Steady je Mukim ni, habis minta lagi. Tak percaya ambil crush dia. Let's go, kita together. Sebari lagi bagai Joe. Said I yours when I finish the flow. Hewan semua macam big show. KK Shamal excited, ayy. Tak lagi Mukim kan dos. Tak nak jalan baik kau nak lurus. Do you gonna choose you? Lose blues glue. Fuck you and your crew. Wey, jangan tak ngam. Fire. Okay. Let's go. You guys ready? Shout out to Roland, HMO, and all rappers in Malaysia. Okay. Hello, it's me.
Ooh, it's more, it's easy. Ooh, I kinda lazy. Ooh, wait, hey, bitch, I'm crazy. Okay, I'm not ready yet. Okay, I'm not ready yet. Aku just freestyle, I'm not ready yet. Okay, sekarang aku sudah ready. Okay, I see you getting sick, I see you bad sick. I'm not antibiotic, you need antibiotic. I don't care, biotic still plastic. Flexible, elastic, you don't need mess and pass. I'ma call a magic. Kasih puji nanti dia kasih uji. Hati-hati bukan seorang yang perhati. Drop this shit, berapa hit boleh naik, berapa ramai jadi taik. Lepas ngaku bars baik. It's a compliment, not a compliment. Tryna put my name on the list, need to complete, man. All I compete, man, in myself, you never feel it, man. I lose till I win, I don't need your competition. Ain't no love for snitch, like Mr. Police, man. I smoke the dope, man. No hope, bitch, poker, man. No love for beat, oh, no hold at me, man. I quote the joke, man. No jokes like Pope, man. Oh, yeah, ain't no jokes like Pope, man. Hey, ain't no jokes like Pope, man. Okay, I'm done. DJ Azbi. Stop the beat. Hey, yo, boss. Right, tu dia sebelum kita ciao. Big shout out to Mukim. Big shout out to our main sponsor HMO, COF, VLM. Dan tak lupa macam episod seterusnya, shout out to DJ Azbi. Alright, so kita akan jumpa untuk next episode. Kita nak keluar, peace out. Pra 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 pra.